Cicak mengkarung dan ramai hampa bawa main Anwar Ibrahim tu. Tak ada kata apa hakik ku tu ya. Dengan kawan-kawan ku tu sekali koyak. Dia kata itu tiru saya. Saya angkat tangan lawan Mahdi. Dia angkat tangan lawan siapa? Ikut suka aku lah. Saya angkat tangan ni lawan Anwar Ibrahim. Dia tuduh saya lawan orang lain. Tak. Melalui saya isytihar, angkat tangan ni lawan Anwar Ibrahim. Cicak mengkarung dan ramai hampa bawa main Anwar Ibrahim tu. Bukan salah. Ni medan politik. Dia apa orang politik? Pasal saya lawan yang salah. Saya bukan lawan Perdana Menteri. Saya lawan Anwar Ibrahim. Anwar Ibrahim sebelum ni bukan Perdana Menteri. 25 tahun dia dah menjerit. Nak jadi PM, nak jadi PM. Nak jadi PM, nak jadi PM. 25 tahun. Tiba-tiba dapat jadi PM. Apa yang dijanjikan masa dia merayu kepada rakyat Malaysia nak jadi PM, semua yang dijanji semua dicapati. Betul ke tak? Patut tak kita lawan dia? Patut dia ada dijatuhkan? Layak dah jadi PM? Orang baling kata bukan aku. Aku tanya ya. Ni rakyat Malaysia apa dengar ni? Orang baling yang pada satu ketika dia cuba tonjolkan diri dia, kononnya dialah pejuang rakyat miskin di daerah Baling. Mari nak tunjuk perasaan tuan-tuan, dia mari kidnap orang saja. Program tu orang lihat tu. Walaupun tahun tu tahun 74, Ustaz Hassan dah, Ustaz Derih dah, saya tak ada lagi. Tapi Datuk Ibrahim Ali cerita, program tu orang lihat tu, dia mari bagi ucapan saja. Tiba-tiba dia claim program tu dia punya. Dialah diangkat sebagai ikon membela orang miskin di Baling. Tuan-tuan, bermulanya kaedah dia ni tahun 74 lagi.